Adakah aku layak dalam syurgamu? Aku hanya lalai dalam ibadahku, hanya mementingkan hal duniawi untuk terus berjaya dalam kehidupan. Aku dulu pernah diuji Tuhan, teguran ini mati sebelah badan, menangis dan meratapi nasib si badan, kembali mencari keredaan Tuhan. Ke jalan yang sebenar. Ya Allah, ampunkan hamba-Mu ini yang telah melakukan kesalahan